Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk convert duit non-transferable balance kepada transferable balance bagi Touch 'n Go e-wallet. So, buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet anda, kemudian masukkan PIN code ataupun boleh guna biometric authentication. Seterusnya, anda tekan pada balance Touch 'n Go anda. Contoh, saya ada RM10 dan RM10 ni berada dalam e-wallet balance. RM10 ni tak boleh transfer. Anda tekan dekat bawah tu. Memang dia tulis RM00 transferable balance. Jadi kita tengok dekat sini. Dia buka paparan convert to transferable. Alright, sebab baki saya RM10 tu semuanya dalam kategori non-transferable balance. Duit dalam non-transferable balance ni kita tak boleh guna untuk transaksi yang disenaraikan di bawah. E-wallet transfer, duit now transfer, GoPlus, investment, ATM withdrawal, bills, prepaid top up. Semua transaksi ni tak boleh guna duit daripada non-transferable balance. Jadi kalau nak buat transaksi yang disenaraikan ni, kita kena convert kepada transferable balance. So, nak convert, tekan je button convert now. Kemudian dia akan papar seperti ini. Contoh, saya ada baki RM10 sahaja. Jadi dia naik kat situ. You can convert up to RM10. Nilai ni bergantung kepada balance yang kita ada lah. Alright, saya nak convert ke semuanya RM10. Jadi saya masuk dekat sini 1000. Okey, bila kita masuk EMA macam ni, kemudian kita tutup keypad ataupun number pad tu. Kemudian kita sentuh di tengah skrin, dia akan paparkan details berapa yang di-charge. Kalau kita tengok tu, dia akan charge convenience fee 1%. Jadi dia akan tolak RM0.10. Dia akan tolak 10 sen. Jadi jumlah yang saya akan dapat ialah RM9.90. Okey, confirm nak convert, tekan je button continue. Kemudian kita kena masukkan nombor PIN Touch 'n Go e-wallet kita. Lepas tu tunggu sehingga naik paparan converted to transferable balance. Alright, berjaya convert. Jadi kat sini dipapar total converted RM9.90. Okey, memang dia akan charge 1%. Kalau kita convert RM100, jadi kita akan dapat RM99 sahajalah. Okey, saya convert RM10 je. Jadi saya dapat RM9.90. Okey, tekan button done. Sekarang ni anda boleh tengok baki saya RM9.90 tu bila kita tekan. Tengok details, baki masih lagi dalam e-wallet balance. Cuma sekarang ni dia dah bertukar kepada transferable balance. Jadi anda boleh tengok secara detail kat sini. Di paparan convert to transferable ni, dia akan papar macam ni. Saya punya baki dekat non-transferable dah menjadi RM0.00. Baki ni saya dah convert kepada transferable balance. Kat atas tu dah jadi RM9.90. Alright, dia ada charge 1%. Jadi duit yang dalam transferable balance ni bolehlah guna untuk buat transaksi yang disenaraikan di bawah. Cuma mungkin tak boleh semualah. Contoh ATM withdrawal ni dia kena ada charge RM1.40 kan. Jadi sekurang-kurangnya kena ada RM11.40 lah, sebab ATM pun note paling kecil RM10. Jadi memang kena ada sekurang-kurangnya RM11.40 baru boleh guna ATM withdrawal. Untuk transaksi lain seperti GoPlus investment ni pun samalah, kena minimum RM10. Cuma yang lain contohnya e-wallet transfer, duit now transfer, bills dan juga prepaid top up, kita boleh guna duit daripada transferable balance walaupun jumlah dia kurang daripada RM10. Alright, itulah dia cara macam mana nak convert duit daripada non-transferable balance kepada transferable balance dalam Touch 'n Go e-wallet. So, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.